Sis confirm ke nak pakai spek mata budak ni? Saya sebenarnya bukannya nak menyamar jadi budak ataupun nak feeling-feeling muda. Tapi spek mata lain semua memang kembangkan tudung saya. Cuma spek ni saja yang tak kembangkan tudung. Tudung saya nampak lebih elok dengan spek ni. Okay. Ada tak apa-apa yang boleh saya bantu? Sis nampak rinsing lah. Saya tengah fikir, ada tak apa-apa peraturan yang tak benarkan orang dewasa pakai spek mata budak? Ikut etika kejurujualan, kami kedai spek tak boleh jual spek mata budak ni pada orang dewasa. Tapi memandangkan saya kenal sis, bolehlah saya buat untuk sis. Kalau saya pergi pejabat kerajaan ke, bank ke, dengan spek mata budak ni, lulus tak etika berpakaian? Tapi kalau kita tengok dari jauh, kita cuma perasan baju orang je kan. Rasanya kita takkan perasan kot spek mata yang orang pakai. Okey. Tapi dari segi pandangan masyarakat terhadap saya, mungkin tak mereka rasa saya dah merampas hak milik kebahagiaan budak-budak? Okey. Apa kata kita buat macam ni? Mulai hari ni, sis elakkan pergi tempat yang ramai budak, seperti tadika, theme park, family restaurant, kedai mainan. Okey, good idea. Saya kena elakkan pergi tempat-tempat yang macam tu. Okey, tapi kalau saya post gambar saya kat TikTok, ada tak orang kecam saya? Sis block je followers sis yang ada anak kecil. Okey. Untuk OOTD spek mata raya tahun ni, saya tidak mengizinkan tudung saya untuk kembang. Nampaknya tahun ini, saya memang berjodoh dengan spek mata budak ni. Ellen, awak packing elok-elok spek mata budak ni dalam kotak Saya tak nak orang tahu yang saya beli spek mata budak kat kedai awak. Bagus idea tu. Saya pun tak akan letakkan spek mata ni dalam kotak budak tau. Kita cover-cover. Kita pakai kotak orang dewasa. Jadi orang lain tak tahu yang sis ni pakai spek mata budak. Okey.